Kata Tuan Dipertua saya tak bersetuju. Akta tak bentang lagi. Dia kata kerajaan saya tak bersetuju. Jadi macam mesyuarat kampung. Lebih baik daripada ahli-ahli PAS nak pergi buat perhimpunan yang tak ketahuan palai kok ni, lebih baik duit minyak tu apa beli pisang buat kenduri hari Jumaat di masjid di kawasan Bah. Itu adalah yang lebih baik untuk manfaat kepada kehidupan kita. Afnan ni ahli parlimen, mereka pertama sekali mereka dah bawa isu ni ialah sentimen kaum lah, pengusiran Melayu daripada bandar. Satu. Yang keduanya pengusiran golongan bawahan B40 daripada bandar. Ini yang dibawa. Sedangkan akta tu tak bentang lagi pun. Ini yang saya fikir tahap pemikiran ahli parlimen, akta yang belum dibentang, tiba-tiba mereka sudah buat satu kita katakan satu kesimpulan, konklusi mengatakan bahawa akta ini akan meminggir Melayu daripada bandar, akan meminggir B40 daripada kawasan bandar. Jadi saya tak tahu di mana fasa berapa akta tu tak bentang. Macam mana dia mesti kalau dikatakan ada unsur untuk meminggirkan Melayu, meminggirkan B40, meminggirkan orang yang sedang menetap di satu-satu kawasan itu daripada tempat asal dia itu, dia mestilah kamu kemukakan dalam bentuk section berapa akta, sebab ini dia berkaitan dengan akta, bukan ura-ura. Bukan ura-ura, walaupun ringkas saja kita katakan ura kan. Maknanya bukan ura-ura. Kamu kena kemukakan soal apa bukti di mana section berapa, pasal berapa dan sebagainya untuk membuktikan bahawa lepas ini Melayu akan terpinggir. Pasal apa dia tak ada bentang? Akta tu tak bentang lagi. Akta tu tidak dibentang lagi, cuma diberikan gambaran umum. Dan mereka harus ingat bahawa kaedah yang dicadangkan oleh kerajaan pada hari ini ialah diambil daripada apa yang sudah pun dirangka oleh menteri-menteri sebelum ini, kerajaan sebelum ini yang dikuasai oleh Perikatan Nasional satu ketika dahulu. Ini sudah pun dibuat rangkanya begitu. Rangkanya begitu, maknanya sudah diperakui oleh kerajaan pada waktu itu bahawa mau tidak mau harus ada perubahan pindaan kepada akta ini, memastikan supaya kita katakan jumlah daripada 100% itu harus dikurangkan kepada 70 ataupun 80%, dan kemudian ada lagi lah beberapa peringkat yang tertentu. Jadi itu sudah pun dipersetujui oleh kerajaan sebelum ini kerana mereka merasakan bahawa perlu kepada pembangunan semula kawasan-kawasan perumahan ini. Ini bukan hanya untuk Kuala Lumpur, bagi saya bukan hanya untuk Kuala Lumpur bandar besar, ini juga adalah untuk negeri-negeri yang lain, di kawasan-kawasan yang lain. Ini juga untuk di negeri SG4 yang saya percaya bahawa ada rumah-rumah lama yang sudah tidak begitu sesuai lagi wujud di zaman ini, yang dibina oleh kerajaan negeri satu ketika dahulu ataupun oleh mana-mana pihak, yang perlu untuk nak didevelop semula, untuk nak dibangun semula kawasan tersebut sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman yang ada pada hari ini. Jadi ini yang sepatutnya mereka harus fikir. Sebab saya percaya di Kedah pun ada kawasan-kawasan perumahan seperti mana yang wujud di Kuala Lumpur. Kalau tak silap saya macam flat Alok Malai itu. Flat Alok Malai itu flat yang dah lama, yang memang dari segi untuk keselesaan hidup bagi saya sudah tidak sesuai lagi untuk bentuk flat yang seperti itu. Dia harus mempunyai flat yang lebih mempunyai kesegaran udara yang lebih baik untuk masuk ke dalam kawasan rumah tersebut. Jadi ini juga untuk kepentingan di negeri-negeri ini. Ini yang perlu dipikirkan. Tapi tiba-tiba belum apa-apa lagi, belum bentang lagi, dia kata saya tak setuju. Saya pun fikir juga.
Ini yang harus dilihat. Macam mana ahli parlimen boleh kata Tuan Di-Pertua saya tak bersetuju. Akta tak bentang lagi. Dia kata kerajaan saya tak bersetuju. Jadi macam mesyuarat kampung. Macam mesyuarat kampung ni, maknanya pengurusi tak habis cakap lagi, tak tahu, tak ketahuan kepala ekor, tuan pengurusi saya tak bersetuju. Jadi tak tahu apa benda yang setuju tak bersetuju ni. Jadi mereka nak buat perhimpunan ni, akhirnya nak habis duit lagi lah. Tak apalah, duit mereka. Mungkin mereka duit banyak, ahli-ahli PAS pun duit banyak, dia boleh nak pergi, nak berjalan, nak buat di mana dia kata nak buat perhimpunan tu di mana? Di KL kot. Di KL lah kot. Jadi cuma saya haraplah lebih